Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan latar belakang harga Petra Jordan. Petra dibina sekitar abad 4 Kemasi oleh Nabateans, suku Arab nomad yang kemudiannya menetap dan membina sebuah kerajaan yang kuat. Mereka berkemahiran tinggi dalam kejuruteraan air, seni bina dan perdagangan. Petra adalah tempat arkeologi yang terletak di wilayah Ma'an di selatan Jordan. Pada purba ini terkenal dengan seni bina yang diukur terus dari tebing batu pasir Merah Jambu dan keindahan semula jadinya. Petra sering digelar sebagai kota mawar kerana warna batu tempat ia diukir. Lokasinya yang strategik menjadikan sebagai persimpangan penting bagi laluan perdagangan purba antara Arab, Mesir, Syria dan Mediterranean. Seterusnya, Petra telah mencapai kemuncaknya antara abad pertama dan abad kedua Masihi. Walau bagaimanapun, selepas Jordan diilhamkan oleh Empayar Rom pada 106 Masihi dan laluan perdagangan mula beralih, kepentingan Petra mula merosot. Beberapa gempa bumi juga telah merosakkan badan itu dan ia secara beransur-ansur ditinggalkan. Pada tahun 1812, penjelajahan Switzerland Johann Whitehead menemui semula Petra untuk dunia barat, walaupun penduduk tempatan sentiasa mengakui kewujudannya. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Darshini Sri Gopinathan. Saya ingin membentangkan tentang gaya seni bina, reka bentuk dan susun atur Petra Jordan. Gaya seni bina unik dan berpengaruh. Petra memperlihatkan gabungan gaya seni bina Hellenistik, Greek Roman dan Timur Tengah yang sangat menarik. Pengaruh Hellenistik boleh dilihat pada penggunaan tiang Corinthian, gerbang besar berbentuk melengkung serta rekaan simetri pada fasad bangunan. Sementara itu, elemen tempatan pula jenis melalui teknik mengukir bangunan terus ke dinding batu pasir merah. Berbeza dengan pembinaan menggunakan batu bata atau kayu seperti di tempat lain. Seni bina ini menunjukkan kebijaksanaan dan kemahiran tinggi masyarakat Nabatean dalam mengadaptasi teknologi luar ke dalam persekitaran mereka. Reka bentuk bangunan yang mengagumkan. Reka bentuk Petra unik kerana keseluruhan strukturnya diukir terus daripada tebing batu pasir merah semula jadi. Setiap bangunan dihiasi oleh dengan ukiran yang rumit dan terperinci, termasuk motif tumbuhan, bentuk geometri dan patung mitologi. Pintu gerbang yang tinggi serta tiang-tiang Corinthian memperkuatkan lagi ciri seni bina klasik kota ini. Bangunan seperti Al-Khazna, The Treasury dan Monastery Ad-Diyar menjadi lembang kemegahan Petra dengan fasad indah yang menarik perhatian pengunjung dari seluruh dunia. Reka bentuk bangunan ini bukan sahaja cantik dari segi visual, malah tahan lasak walaupun telah berusia lebih 2000 tahun. Susun atur ruang kota yang sistematik. Susun atur menunjukkan perancangan bandar yang sangat teratur. Laluan masuk utamanya ialah sik, lorong sempit sepanjang 1.2 km yang diapit oleh tebing batu tinggi berfungsi sebagai laluan pertahanan semula jadi. Di hujung sik terletaknya Al-Khazna yang menjadi mercu tanda utama kota. Di bahagian dalam terdapat teater, amphitheater yang boleh memuatkan 8,000 penonton. Jalan Kolonel sebagai jalan utama perdagangan yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan perniagaan serta kawasan kediaman, makam diraja dan kuil yang diukir kemas pada dinding batu. Susun atur ini memudahkan pengerakan penduduk dan pelawat di samping memenuhi keperluan perdagangan, keagamaan, sosial dan pertahanan kota. Struktur yang pertama adalah Al-Khazna, iaitu makam diraja. Ciri-cirinya adalah diukir daripada batu pasir merah setinggi 39 meter dengan fasad yang menampilkan elemen Hellenistik, tiang Corinthian dan relief dewa-dewi Yunani dan Mesir.
Struktur yang kedua adalah adir, iaitu tempat ibadat ataupun kuil. Ciri-cirinya adalah seperti diukir daripada batu pasir setinggi 47 meter dan lebar 48 meter. Struktur ini menunjukkan pengaruh daripada Helenistik dan Nabataean. Seterusnya, teknologi. Teknologi yang pertama adalah sistem pengurusan air yang canggih, iaitu membangunkan sistem pengurusan air yang kompleks yang untuk memastikan bekalan air yang berterusan, sebab contohnya empangan serta kawalan banjir dan sebagainya. Teknologi yang kedua adalah teknik pembinaan dan struktur. Seni bina yang menampilkan gabungan gaya Helenistik serta teknik Nabataean yang unik, misalnya penggalian batu, reka bentuk struktur dan sebagainya. Perancangan bandar dan infrastruktur. Petra dirancang secara teliti untuk memenuhi keperluan sosial dan ekonomi. Perkara ini boleh dilihat apabila terdapatnya sistem pengairan pertanian, jalan dan laluan yang berfungsi sebagai pintu masuk. Bahan binaan, iaitu batu pasir. Ciri-cirinya mudah untuk dipahat, berwarna merah jambu hingga merah, memberikan penampilan yang seragam. Penggunaannya adalah digunakan secara meluas dalam penggunaan struktur seperti makam, kuil dan jalan raya. Yang kedua adalah batu kapur. Ciri-cirinya lebih keras dan tahan lama berbanding batu pasir, dan ianya sesuai untuk kawasan yang terdedah dengan cuaca. Yang ketiga adalah batu marmar, iaitu marble. Kegunaannya digunakan secara terhad untuk elemen hiasan seperti patung dan bahagian dalam kuil. Yang keempat adalah mortar dan plaster. Kegunaannya adalah digunakan untuk menyatu batuan dan memberikan permukaan yang lebih halus. Seterusnya, nilai kepentingan warisan bagi tapak Petra di Jordan. Petra diiktiraf sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1985 dan ini menjadikannya antara tapak arkeologi paling penting di dunia. Nilai warisannya sangat tinggi kerana ia mencerminkan kemajuan teknologi dan seni bina tamadun Nabataean yang mampu mengukir bangunan besar terus dari batu tebing. Dari segi ilmu pengetahuan, Petra memberikan sumbangan besar dalam bidang arkeologi, sejarah dan kejuruteraan purba, khususnya berkaitan dengan sistem air dan perancangan bandar dalam kawasan padang pasir. Selain itu, Petra juga merupakan simbol identiti kebangsaan bagi rakyat Jordan dan sering digunakan dalam promosi budaya dan pelancongan negara tersebut. Ini turut menyumbang kepada ekonomi tempatan melalui sektor pelancongan warisan yang menarik jutaan pelancong setiap tahun. Dari segi budaya moden, Petra memberi inspirasi kepada pelbagai karya seni dan filem, termasuk filem terkenal seperti Indiana Jones and the Last Crusade. Usaha konservasi berterusan yang dijalankan juga penting untuk memastikan nilai sejarah dan fizikal Petra kekal untuk generasi akan datang. Oleh itu, Petra bukan sahaja penting kepada Jordan tetapi juga kepada warisan manusia sejagat. Sekian, terima kasih.